Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Isnin 12 hari bulan Januari 2025 Masihi bersamaan dengan 22 Rejab 1447 Hijriah. Ini hari kedua lah sesi persekolahan tahun baru 2026. Okey, untuk video masa ni, maknanya sekarang ni pukul 6.42 petang. Okey, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Okey, untuk aktiviti malam tadi, lepas pada buat video dalam report tu, kemarin lepas pada video dalam report. Mana saya buat? Tengok lah. Dari report mana? Sini lah, sini. Sini. Lepas tu semaya asar. Lepas semaya asar dah lah. Semaya maghrib dah semaya isyak. Lepas semaya isyak mana? Tak keluar tengok. Tak keluar malam tadi. Malam tadi tak keluar ke mana-mana. Malam maghrib dan semaya isyak. Lepas tu tidur dalam pukul berapa malam tengok lah. Tidur dalam pukul 2.30 pagi lah juga. 3.30 pagi lah. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun mandi-mandi. Tepung gerak lah. Mandi-mandi semaya subuh. Makan sarapan. Lepas tu pukul 8.30 tu saya dengan adik saya lah pergi ke ni lah. Kerja membaca. Jadi saya tak buat rekam lah. Tak buat video lah pasal muka benda tempat yang sama kan. Ulang rutin yang sama tak. Sebab saya perlu ke promosi untuk orang marah atau takut terganggu waktu bekerja pula. Tak, kalau macam saya kerja sendiri, saya kawal masa tu, saya pandai kawal masa tu. Dan saya buat video sekejap dengan apa sambung lah tu. Sebab ni muka 2 orang buat kerja kan, tak boleh lah takut terganggu pula waktu kerja dan juga saya perlu ke promosi untuk buat video tu. Jadi saya tak buat video lah. Jadi start tadi dari pukul 9 dah. Muka ambil baju di store tu. Dalam 9 berapa tak dia? Sekejap dia. 12 bit tak? 10 bit setengah. 10 bit 50 kilo. 1 bit lagi tu untuk pada 25 kilo. Jadi 2 tepat lah. Tepat balik tempat tepi baru tu baru ke saya buat video tu. Kalau saya tepi baru tu. Itu paling mudah kali paja. Lepas tu kalau saya bukit pula. Kalau saya bukit cerung kan ada kan saya buat video dah kalau ni. Situ 2 tempat tu. 2 tu lagi ni. Jadi saya buat kerja dengan 2 orang adik saya. Lepas tu terus mai kat kaki bukit lah. Pagi ni mai kat kaki bukit. Start tadi dah pukul 9. Lepas tengok kita paling dalam pukul 9. 9.16 tadi. Dalam 9.16 minit pagi. Siap pada pukul 11. 10.51. Sebelum kurang belah. Sebelum tak apa pukul 11 siap dah. Kau situ 4 bit setengah. 4 kawasan lah baru tu. Kau main kat bawah kaki bukit tu pula. Kau bukit ya naik cerung bukit pula dah. Main kat kaki bukit lah hari ni. Baru untuk nak ke atas ni. Tak tahu lah esok terus pula lah sama pula di atas bukit ni pula. Siap dah situ nebik je tu. Lepas tu balik terus balik lah pada pukul terus balik lah. Terus saya balik dah pada pukul 11 tu. Dah senang balik lah. Pukul 11 balik. Lepas tu klik tu relax sekejap. Pukul 12.30 tu ada tidur. Saya bangun pada 2.30. Makan nasi tengah hari. Mandi, semaya zuhur. Lepas tu tak ada buat kerja apa ada main Facebook apa semaya hari tu. Pada main Facebook gitu ya. Lepas tu sampai ke pukul 6.30 tak ni. Semaya asar. Lepas tu 6.42 ni terus buat video ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.